Kita pakai mazhab Imam Syafi'i yang lama. Dia panggil mazhab Imam Syafi'i qadim. Qaul qadim. Yang Imam Syafi'i lepas berhijrah ke Mesir baru ada qaul jadid. Dia ada pandangan dia yang baru. Yang itulah yang kita pakai sekarang ni di semua masalah kita. Jadi tapi yang bila timbul persoalan kita selesaikan dengan pandangan beliau juga Imam Syafi'i rahimahullah taala. Itu ialah betul lah orang kata bila kita musafir ni dia bukan saja travelling is not just change the view, it change the soul. Kan bila Imam Syafi'i musafir dia tengok ada juga yang so banyak. Itu satu. Yang kedua, bila kita bersentuhan dengan isteri kita, dah kita tahu tak batal wudu, jadi tak timbullah masalah pegang tangan isteri kita. Soalannya tang mana yang tak batal? Hotel batal tak? Tang jalan batal tak? Tawaf batal tak? Tang mana ni sebenarnya? Betul tak? Betul lah. Kalau duduk hotel dekat tak apa, habis hotel jauh. So kata dalam muzakarah sebut, Datuk Dok Cik Ngah sebut, dia bermula daripada kita turun hotel, kita nak pergi ke Masjidil Haram tu, dah pakai dah yang Imam Syafi'i punya tadi tu. Sentuh dah tak batal dah. Sampai kita semayang, tawaf, tak ada apa dah masalah. Jadi tak timbul masalah nak selamatkan isteri. Memang daripada awal tak ada masalah dah. Dan kita dah masa ni aku nak buat umrah ni, nak tawaf ke apa, kita keluar je hotel tu dah terpakai dah. Dah terpakai dah. Daripada situ sampai kita itu yang kedua. Yang ketiga, hanya otak kita saja, sebab kita